Assalamualaikum semua, MDA Legacy lagi sekali hari ini. Hari ini aku ada dekat KC1 Garage dekat Kepong nak review sebiji Honda Civic FE. Kenapa aku nak review Honda Civic FE? Kenapa aku tak cari FL5? Kenapa aku tak cari FK8? Okay, sebenarnya Honda Civic FE ni hari tu dia ada masuk track day dekat Sepang. Dan dia dapat clock in, time dia 2 minit 39 saat dengan engine stock internal, stock turbo and full interior. Basically kereta ni adalah kereta daily dia, and dia bawa pergi Melenjan dekat Sepang. So tanpa melengahkan masa, kita pergi ke review untuk hari ini Honda Civic FE. Alright, so ni Honda Civic yang buat dekat KC1 Garage. Ni owner dia. Nama apa bro? Steven. Okay. Steven hari ni nak terangkan pasal dia punya exterior dulu. Luaran dulu, apa yang you dah buat? Right. Saya pakai shuffle punya. Shuffle, lepas tu Brembo GT6 6 spot. 6 spot? Ya. Okay. Lepas tu disc pakai shuffle, pad pun pakai shuffle. Pad pakai shuffle, rotor pakai shuffle. Ya. Okay. Semua pakai shuffle. Brembo 6 spot Ya. Alright. So rim? Rim pun 18 inci. 18 inci. Yes. Okay. Spek dia you ingat tak? Ya, lupa sudah. Lupa sudah, tak apa. Foaming lah. Slow foaming? Okay, nice. And then, okay, ni stiker KC1 Garage. Okay, ini KC1 Garage. Dia yang tuning setting saya punya car. Terong set tune you punya management semua Tune buat kat bukan, sini? tune Honda. Honda dengan under Pentagon lah. Pentagon, Ya. alright. So KC1 ni bab nak install barang semua lah. Ya. Dia yang setting kaki-kaki adjustable. And then tepi ada side skirt lah. Yalah, skirt biasa sedap lah. Side skirt lah, nak bagi nampak penuh sikit lah. Ya, betul sikit. Okay. So kita pergi bahagian belakang pula. So kat belakang spoiler ni you dah tukar Ya, sudah tukar spoiler OEM. Spoiler OEM. Okay, yang lain tak ada. And dia punya muffler. Ya. Exhaust SKS custom. Dia punya diameter piping 3 inci. depan Full sama belakang 3 inci Ya, full system. So sini ada, sebelah ni pun ada. Dua-dua hidup tak? Dua-dua. Dua-dua hidup Dua-dua. Okay. So luaran dia itu sajalah. Ya. Tak banyak, tapi kereta ni special dia engine. Kereta daily tapi engine dia dah buat. So jom kita hitung engine dia pula. Okay. Alright, inilah engine bay Honda F1. Okay. Terangkan. Okey, engine ini air intake saya pakai MST. Lepas tu turbo inlet saya pakai pitwork carbon punya. Turbo inlet, pitwork. Ya. Okay. Dia lebih sejuk sikit. Alright. Lepas tu ini turbo cover pun pakai pitwork. Turbo cover. Ya, ini spoon color lah saya spray sendiri. Lepas tu pakai max speed punya spark coil. Max speed punya coil plug lah. Ya. Ada rasa beza tak bila pakai max speed punya coil plug? Ada beza dengan stock, memang ada beza lah. Memang terasa beza dia. Ya. Lepas tu saya kereta punya bar pakai super circuit. Bar super circuit. Ini kereta pasang 6 bar, 6 set. 6 set. Ya. So depan, Belakang, bawah. belakang, bawah. Belakang dekat dalam bonet lah. Ya. Management je pakai management apa? ECU saya pakai Honda. So Pentagon yang tune you punya management Ya. So dekat mana Pentagon Sungai Besi. Sungai Besi. Ya. Siapa you punya tuner? Chris. Ya. Oh, so kalau pergi Pentagon ni cari Chris lah. Cari Chris saja. Okay. Alright. Berapa horsepower yang you dapat kat sini? Sekarang 230 lebih. 230. Torque dia you ingat tak? Ya. Top 303. 300 lebih Yang lain stok lah. Engine actually pun stok, turbo pun stok. Engine stock, turbo stock. So yang you buat is dia punya air intake, Ya. turbo intake dengan column plug lah. Ya. Lepas tu pakai engine oil manage lah. So, engine itu sajalah. Ya. So, lagi pun sebab ni kereta daily kan. Ya, Tak ada nak memang. buat yang ekstrim sangat lah. Internal pun you tak kacau. Betul? Ya, memang. Okay. Interior pula. Interior apa yang you dah buat? Saya actually pun
pakai ini fast speed punya steering saja. Yang lain memang stok lah. Yang lain stok lah. So dalam ni you just tukar steering. Ni meter apa? Meter Luffy. Ya. Yang ini saja. Dalaman, yelah nak bawa hari-hari kenalah selesa kan. Ya, memang selesa. Delica lah. Alright, so korang dah tengok dia punya luaran. Engine pun Steven dah terangkan. Sekarang ni kita go ahead untuk onboard test pula. Wah, sedap lah kalau kita daily macam ni. Tadi tu you 100% ke tak? Tidak lah. Tidak 100% Ya. Dah rasa dia punya top. Tapi hari tu you buat time kat Sepang 239. Ya. Laju tu. First time masuk Sepang ke apa kereta tu? Kan itu hari itu kali ketiga. Kali ketiga. Tapi kau yang drive. Tengok handling dia. Adjustable BC Racing ya? Ya. Spring rate? Spring rate paling hard. Paling hard? Ya, hari itu setting Sepang. Tapi bukan hard sangat lah. Setting Sepang sekarang belum tukar balik. Dia ada free play lagi lah. Dia Ya, betul-betul stiff lah. Masa comfort lah. Itulah, duduk dalam ni pun tak ada rasa macam bouncy pun. Ya, sedap lagi. betul. Jam. Tengoklah dalam, selesa. Selesa. Tapi sekali tekan pergi. Delica bro. Delica. Tapi kalau nampak kereta ni kat tengah jalan, jangan nak cocok. Nanti kena tinggal lah. Tidaklah. Kita cuba. Saya pun slow and steady bang. Kereta ni pun tune tak ada nak pop and bang lah. Bagai tu semua tak perlu lah. Yalah. So yang tengah ni, button-button ni semua ada function tak? Ya betul. Semua ada function. Volume, semua up, down, semua ada function. Semua ada function. Ada dia ikut steering original. Harga berapa? Ini harga original Momo 1002. Ini steering hub saja. Kit 3899. Hub kit 3899. Ya. So yang button-button tu saja. Ya. 3899. Steering 1002. Ya. 5 juga ah. Ya, 5. 5,000 juga lah. Ni saja. Ini saja 5,000. Ya. Alright. Boss kit? Boss kit sama. Dia sekali dengan ini. Hub. Oh, sekali. Okey. 5,000 untuk steering. Alright.
membawa lagi, duduk sebelah pun rasa sedap lah. Ya. Kalau kat Sepang tu ada oversteer, understeer ada. Ya. Ada kat lah. Masa dekat Sepang tu adjustable tu tuning yang sama ni lah. Ya. Tak ada ubah apa-apa lah. Time tu saya pakai Hari tu pakai Kumho. Kumho. Ya, sekarang pakai PS Fest Smart Daily lah. Kumho Wah, kepada yang tak tengok lagi aku punya post kat Facebook tu, aku masukkan kat sini lah official timing untuk Honda Civic FL1 ni dekat Sepang, track day hari tu. Siapa punya track day? Organizer Nation Pet. And so habislah video untuk hari ini. Okay, masuk on board test tadi memang kalau siapa yang tengok dari dalam skrin tak dapat nak merasa lah, sebab kereta ni dia tak ada nak bunyi kuat sangat, dia tak ada nak pop and bang apa semua. Dia kereta yang daily, sedap untuk bawa harian and sedap untuk melenjan. Itu target utama owner lah, untuk dapat kereta daily yang boleh pergi tapi at the same time selesa pun menjadi faktor untuk Steven ni juga. So aku akan jumpa korang dalam video yang seterusnya lah. Assalamualaikum.